Pernah tak korang tengok orang besar pakai baju lawa, kasut cantik, lepas tu korang fikir, bila aku boleh nampak macam tu? Siapa kata glow up ni untuk orang dewasa je? Budak-budak pun boleh glow up tau. Glow up ni maksudnya naik level diri sendiri. Bukan setakat nampak cantik atau handsome. Tapi nampak kemas, yakin dan happy. Pertama, korang kena cari gaya yang buat kita rasa selesa. Tak payah ikut orang lain. Suka simple, simple je lah. Yang penting kita rasa yakin bila tengok kat cermin. Yang kedua, jaga kebersihan diri. Iaitu mandi, sikat rambut, potong kuku dan wangi sikit-sikit pun dah cukup. Terus korang nampak segar. Yang ketiga, pandai mix and match. Baju simple pun boleh nampak stylo kalau pandai padankan warna. Yang keempat, jaga muka basic-basic je. Basuh muka, pakai sunblock dan jangan picit jerawat. Dan yang paling penting, senyum dan yakin dengan diri korang. Keyakinannya adalah satu glow up yang paling power. Kesimpulannya, glow up untuk remaja bukan pasal makeup atau baju mahal. Ia pasal jadi versi terbaik diri sendiri, iaitu bersih, kemas, yakin dan gembira. So, jom kita glow up sama-sama.